pengumuman program inspirasi Jalur Gemilang Japan at Petronas merupakan salah satu program di bawah kempen sempena Hari Kebangsaan. Program ini untuk maklumat adalah kerjasama dengan pihak Petronas di mana kita mengadakannya secara serentak di 15 buah negeri dengan kerjasama pihak Petronas di stesen Petronas terpilih. So program ini diadakan juga dihadiri oleh YB Menteri Komunikasi tapi beliau berada di Lembah Pantai. So program ini merupakan salah satu daripada kempen kita untuk menyemarakkan Hari Kebangsaan, semangat kibarkan Jalur Gemilang. Salah satu program di bawah Kementerian Komunikasi iaitu kita akan mengadakan kempen kita menggalakkan satu rumah satu jalur gemilang. Jadi antara inisiatif ini kita adakan bersama dengan pihak Petronas untuk kita menyemarakkan lagi Hari Kebangsaan dan menggalakkan semua rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang dan memasang jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan. Sempena Hari Kebangsaan daripada bulan Ogos hingga September. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan yang kali ke-69. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk semua rakyat Malaysia bersatu padu dan dengan bersilaturahim semua sekali.